Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Rabu 1 bulan Julai 2026 Masihi bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 5.10 petang. Untuk video buat masa ni saya nak review barang-barang Shopee yang sampai pada hari ni pada pukul 3, pukul 15.17 tadi, maknanya pukul 3.17. Waktu tadi tengah hujan lebat lebat sungguh hujan tadi. Ni dia molek clear belaka, cuaca clear. Alhamdulillah clear molek cuaca. Sesi waktu petang ni. Oh, sudah semaya asak ni. Semaya asak ni. Makan saya ni. Saya ambil bagi sini. Ini kerja ke ni? Nanti saya cerita tu kau nanti sesi ni lah, sesi video ke apa, video dari report lagi lah. Pada ni kau, petang ni kau. Pas pada ni kau ataupun dalam kuning kat kau. InsyaAllah lah. Ini pasal madan. Tu bagi untuk pasal tani tak atas lagi tu. Tapi tak apalah, kita buat review dulu. Okey, ini barang pertama. Pertama ni 27 apa ni? 27 bulan apa ni? Fabriki Peta Selatan. Dalam Peta Selatan nombor 48, Kaladeras, Kecamatan Kaladeras, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Fabriki hak ni semua ni saya bilang letak dia ni, Fabriki ni. Untuk baju kanak-kanak atau baby, saya memang buat urusan dengan dia lah. Ataupun OP, so lagi. Kedah kau saya sama lah. Okey. Ya, Ibu Kota Jakarta juga OP dengan Fabriki ni. Okey, tobok untuk saiz 3 tahun. Okey, dan ni di pula bagi kedua daripada ke apa ni? Lot 335 Factory B Batu 26 Jalan Sungai Lalang, Semenyih, Selangor. Ulu Semenyih, Ulu Langat, Selangor. Okey, ni sarung kasut. Sarung kasut untuk kali hari ni. Kita pakai kasut kan, lepas tu kalau lepas hujan gini kan boleh kita pakai ni. Ada getah gini. Macam sarung getah je. Kayak gini pakai buah ni macam soyok lah. Nipis ni. Yang kau tebal mana boleh tu. Saut gini ya. Mana ada je. Lepas pada kita pakai kasut, kita pun saut ya. Saut dari buku. Cara itu dalam video tu lah. Size M. Buku terus lah pakai kasut kita tu. Mari kita jijak tu tak rasa. Tapi kalau rasa kan tejak dulu. Tembuh kau tu lah ni. Yang kau tebal. Yang kau jenis kasut fleksibel gitu. Rupanya jenis sarung. Sarung getah. Macam sarung kaki getah begini. Okey, sekarang itu saja untuk ni. Okey, sekejap. 4 unit saya beli. Ada 3 unit lagi dalam ni. 3 unit. Dan ada 3 unit lagi. Hak ni tak nak saya buka ni. Okey, 4 unit semua. Okey, bahagian ketiga, bahagian lah ni. Vintage punya collection ni. Sheet 4 Jalan Keledang Raya, Taman Saz, Selibing, Ulu Kinta Perak. Okey, vintage collection punya ni. Ada kotak ni. Buku kemas ketemu. Ada tak? Nama muka aku. Sekejap. Faiz. Tapi boleh buat kau tu. Buat nak bersihkah. Hujan-hujan kan. Bukan hujan, mana ibu-ibu terbang kan. Dah boleh lah. Boleh lah. Tapi saya tu kanak-kanak benarnya.
Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.